Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, so hari ni kita bersama dengan SYM VFE 185i. Guys, kita tengok di bahagian depan, reka bentuk semua terbaru. Tengok daripada bahagian kepala, berada depan memang lain. Okey, kat sini kita tengok lampu daylight, lampu low beam. Kiri kanan ni, sini lampu high beam. Lampu high beam menggunakan projector dan signal di tepi ni lah, kiri kanan. 2M VFE dengan enjin 183cc, 4 stroke, 1 silinder, 4 valve, single overhead cam. Hasilkan 19.7 horsepower dengan 17.5 Nm torque. Mantap. Okey, kali ni dah siap dengan sistem keyless. Okey, ni di bahagian handle sebelah kanan dia ada hazard light button kat sini. Ada starter di sebelah kiri, button untuk high low, dan ada passing light on dengan signal . Okey, dekat sini dia ada USB port . Ada USB port. Kau nak charge, kena kopek sini, kita boleh charge phone ke apa. Okey, cara dia, kita nak on macam ni, kita tekan sekali, tekan nyala lampu. Untuk nak buka seat, kita pusing sebelah kanan. So tekan sekali lagi. Untuk kita nak on kunci, pusing sebelah kiri. Aku akan keluar lah meter dia yang macam ni. Meter digital yang sangat lawa. So dekat meter ni dah ada untuk temperature, ini untuk mode, untuk kita tengok oil, total, trip, semua ada kat sini komplit. Sini ada bateri, kita boleh tengok bateri juga kat sini. Right, cuma tak ada jam. Jam tak ada kat sini. Ni di bahagian seat . Seat dia not bad, lembut juga, tapi dia agak kecil, tajam ke depan. Untuk macam aku badan besar ni agak kurang sedikit. So ni di bahagian bawah. Okey, di bahagian bawah seperti yang lama juga, seperti biasa. Tangki untuk petrol 7 liter. Di bahagian depan menggunakan telescopic fork, ada disc brake, ada ABS, dan ada sini caliper twin port. Jadi di bahagian belakang menggunakan monoshock, disc brake, single port caliper dengan sistem ABS pun ada juga. Okey, kita on kunci, jom kita start tengok. RPM. So dia punya throttle respon agak memang lembut . Throttle respon memang lembut. Okay, kita payung bunyi sikit. Exhaust dia ala-ala back pressure. Ni di bahagian lampu depan, tengok, kita boleh tengok daylight. Memang cantik dekat kepala ni, lawa. Ni lampu low beam. Dan ini untuk lampu high beam. Memang terang ni. Sangatlah terang rasa ni. Dengan scene light pun cantik . Memang ngam . Bahagian belakang. Lampu dia memanjang tu. Memanjang lampu dia. Padu. Kita boleh tengok di bahagian exhaust pun dia nampak kelainan sikit lah. Memang berbeza dengan yang lama punya. Dari segi cutting memang lawa. Memang lain daripada yang lain lah. So guys, macam mana? Lawa ke tak lawa? Kalau berminat, boleh roger dengan Taycan Motor. Nanti aku akan letak nombor phone Mr. Aping dengan Mr. Richard di description. Hampa boleh check tengok. Mari. Kalau untuk harga on the road, dalam RM10,500.
Ada 3 warna, tekan saja video aku untuk SYM VFE 185i. Dan nanti kita akan buat review test ride, tengok macam mana dia punya respon, power dia, handling dah, suspension. Kita akan buat di next video insyaAllah. Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe di channel Bob PNG. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.